Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, saya Khadijah Asfar, wakil murid Sekolah Kebangsaan PAUH. Dan hari ini, anda sedang mendengar podcast istimewa kami bersempena lawatan verifikasi anugerah khas duta. Kami amat berbesar hati menerima kedatangan juri-juri hebat ke sekolah kami. Dalam episod khas ni, kami nak berkongsi sedikit sebanyak tentang semangat kami sebagai duta kecil sekolah dan mendengar suara juri sendiri. Baiklah, hari ini bersama saya, seorang tetamu istimewa dari pihak penilai. Boleh tuan perkenalkan diri sedikit? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih host kecil kita daripada Sekolah Kebangsaan PAUH. Okey, atas sambutan dan juga mengalu-alukan kehadiran saya dan juga jemput saya untuk ke podcast ini. Okey, saya Sharifah Nur Aslam binti Syed Omar, bertugas di bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan hari ini saya hadir di sekolah ini berasa sangat teruja lah dan berbesar hati datang ke sini untuk melihat sendiri. Kita nak verify apa yang ada dan rahsia-rahsia yang kita dengar banyak orang cerita di sekolah ni. So saya dah saksikan sedikit katanya belum habis lagi. Okey. Terima kasih Puan. Pertama sekali, apa yang tuan rasa atau perasan sebaik saja tiba di sekolah kami? Okey, masuk ke sekolah ni, saya dikabarkan yang sekolah ni murid dia 800 lebih. Sekolahnya bukan sekolah baru, sekolah agak lama juga, sejak tahun 50-an kalau tak silap. Dan saya rasa sangat kagum dan teruja bila melihat semangat guru, murid dan seluruh warga Skepa dalam menyahut seruan kita punya pendidikan, hasrat pengurusan tinggi pendidikan kita untuk menjayakan dasar pendidikan digital. So jadi saya lihat Skepa ni dah mula dan dah nampaknya dah lebih jauh meninggalkan orang lain jugalah, boleh dikatakan. Jadi saya sangat-sangat berbanggalah melihat kejayaan ini. Dan juga mungkin boleh menjadi contohlah kepada sekolah-sekolah di sekitar, terutama di negeri Perlis. Terima kasih Puan. Seterusnya, pada pandangan Puan, apakah kekuatan utama yang Puan nampak di sekolah kami? Okey, saya lihat kekuatan di Skepa ni ialah kesepaduan seluruh warganya. Daripada peringkat pengurusan, daripada guru besarnya, pentadbirnya, guru-guru, murid dan semua bersatu hati menuju ke arah satu matlamat yang sama untuk menjayakan, mengangkat nama sekolah, melahirkan murid-murid yang cemerlang di sekolah dan juga merealisasikan semua kejayaan-kejayaan yang diimpikan di seluruh warga Skepa. Baiklah Puan, seterusnya, sebagai juri yang berpengalaman, adakah ada apa-apa ciri di sekolah kami yang patut dicontohi oleh sekolah lain? Yang patut dicontohi ciri banyak jugalah saya nampak. Okey. Tapi antaranya yang sempat kita tengok tadi, pertamanya kepimpinan dia, kepimpinan melalui teladan. So semangat guru besar, pentadbir tu paling utama menyokong dan juga memberi semangat kepada guru dan juga murid-murid di bawahnya untuk buat yang lebih baik dan jadi yang terbaik. So itu yang contoh. Terima kasih Puan. Seterusnya, sebagai penutup, boleh Puan kongsikan satu pesanan atau motivasi kepada kami, generasi muda yang akan mewarisi masa depan negara? Okey, pesanannya untuk semua warga Skepa dan juga anak-anak Skepa lah. Okey, jadi yang terbaik, buat yang terbaik. Okey, dan saya nampak anda hebat, boleh jadi yang lebih baik. Itu je. Terima kasih Puan atas kata-kata yang sangat membakar semangat kami. Kami akan terus berusaha menjadi murid yang berdedikasi, bertanggungjawab dan membawa nama sekolah ke tahap yang lebih tinggi. Sekian saja dalam podcast Suara Duta Suara Sekolah. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian. Assalamualaikum dan terima kasih. #Guru Super Skepa Power. Tahniah Skepa.